Pernah tak terfikir macam mana nak tahu kewangan kita ni makin baik? Jom kita semak sama-sama. Boleh save video ni untuk rujukan nanti. Kalau dulu simpanan kecemasan cuma sebulan gaji, sekarang dah cukup 6 bulan? Cek. Dulu baru ada 1 dinar, sekarang dah ada berpuluh? Cek. Dulu banyak hutang, sekarang makin berkurang? Cek. Itulah tanda kita semakin kaya. Semua ni bermula dengan satu perkara, aliran tunai positif. Bila pendapatan lebih daripada perbelanjaan, lebihan tu akan jadi simpanan dan pelaburan. Ramai orang tak sedar, cash flow positif ni asas kepada kekayaan sebenar. Nak mula, catat pendapatan dan perbelanjaan. Pastikan setiap bulan ada lebihan walaupun sedikit. Dari situlah kekayaan bermula. Bukan bila duit banyak, tapi bila pandai urus duit yang ada. Teruskan follow saya untuk dapatkan banyak lagi ilmu kewangan, emas dan public gold.